Lelaki ini menemui sesuatu yang luar biasa di dalam almari terpakai yang dibelinya hanya dengan harga $100. Kisah bermula apabila Emil Nodal singgah ke tempat lelongan harta pusaka milik seorang lelaki yang baru meninggal dunia. Kemudian, dia ternampak sebuah almari lama yang menarik perhatiannya. Selepas berunding, mereka bersetuju untuk menjualnya dengan harga $100 sahaja. Tapi semasa dia mengangkat almari itu ke terak, dia terdengar bunyi pelik dari dalamnya. Seolah-olah ada sesuatu, namun apabila dia buka laci, tiada apa-apa pun. Dalam keadaan keliru, dia pun memandu pulang. Setiap kali dia membelok dan berhenti, bunyi itu muncul lagi, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tapi bila dia berhenti dan buat pemeriksaan lebih teliti, di bahagian bawah laci, dia ternampak sesuatu seperti pintu rahsia. Apabila dibuka, dia jumpa siling emas dan perak lama serta barang kemas bertahtakan belian. Pada mulanya, dia gembira kerana telah terjumpa harta karun. Tapi bila dia ternampak pingat askar Amerika antara barang-barang itu, dia membuat keputusan yang tak disangka-sangka. Walaupun sebenarnya dia boleh menyimpan harta itu, tapi semangat patriotiknya dan kejujurannya, dia memulangkan semuanya kepada keluarga pemilik asal. Komen pandangan korang.